Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni hari Ahad 15 hari bulan 2. So hari ni aku nak pergi piknik lah dengan member-member aku di satu tempat ni. Dia tempat famous tau. Famous dia dengan latar. So latar ni biasa kita dengar macam air terjun apa semua kan. So nantikan kat mana kita nak pergi. So yang mana bos sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama dalam channel ni, aku ucapkan selamat menonton. So aku doakan korang semua murah rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay, so nantikan ke manakah tempat kita akan pergi untuk hari ni. Boleh dah. Kira boleh dah. Ha? Boleh dah. Boleh apa? Air Boleh dah. tikar, pinggir, towel. Bawa baju mandi tak? Ha? Bawa baju mandi tak? Kalau tak ingin, tak ingin. Tapi ya, pergi mana ikut balik. Tinggal rumah dia. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak masuk kamera Tak apa. Several days later. Sini ramai sangat orang, lepas tu tak boleh nak bakar. Sekarang ada di latar Kashmir. So next to be tempat lain yang boleh membakar BBQ. Yes. Ha? Ada. Tu dah lagi sebab megah semua. Okay, dia dah sampai latar Janggut. Tukar venue guys. Tadi nak bakar yang tak boleh. Tak boleh. Tempat dia kurang ngam lah. Kita cuba new tempat lah. Tempat baru. So turun tangga. Tu ada juga. Okay lah. Latar Janggut. Oh, jauh mezek. Tak ke sini abakah? Tak ke sini abakah? Atas ke atas ada. Nak atas dulu. Ada jauh sangat. Tapi dalam, tak dalam. Dalam tak mandi. Dia nak bakar dah. Tadi kita gimana dah. Mana? Ya. Kalau nak mandi ni. Terpokok lah. Situ. Ayo ni. Baki. Bokok. Mau ni. Boleh tak? Boleh lah? Ha. Ha. Air dekat ada. Ha? Air dekat ada air. Bokok dia bokok. Teduh sikit. Ha? Rata-rata dah. Ha. Boleh tu. Sampai ya. Boleh tak? Boleh. Tengok ni boleh. Ah.
Ini hiking. Oh guys, boleh lah. Bakar atas batu kok. Oh, batu lah. Boleh lah sini. Jom sekejap. Rasa ikan tak boleh rasa. Sekejap. Tuang telur. Ada tu. Oh, nak ni. Tak ada batu lah. Ya. Okay guys, sekarang kita nak Ni boleh je. Aku peringat api. dah ni. Tak, aku tak pandai nak peringat api. Ambil gau lah tu. Kita Okay, kita buat rumah. Kita ke. Okey. Yeah. Gede meh, tak boleh meh. Ha? Gede. Ada lemah je tu. Gede ada wek gede. Kita gede. Buat rumah untuk api. Oh, tak perlu blower dah meh. Angin kuat lah. Biar ingat tu. Ini dia shabu-shabu tu. Oh, dia sekolah nak sedang balik. Kerja lebih tu. Oh, makan situ pun jadi wah. Mana? Makan situ. Ni. Panas ha? Bisa ke mana? Masuk ke mana? Kamu je? Minyak dah lagi? Dah. Dah. Dah ni. Panas sikit. Ah, panas. Okey dah. Hai, tak ada apa-apa lekat dah. Besar je mu. Besar. Apa tak ambil dua ke tak ke tiga? Nak ambil dah tiga mula-mula. Besar. Oi, Dekat mana ya? Aku Ui. nak ambil dah. Tiga. Aku nak tiga. Oh, mak aku tiga. Orang nak tiga. Oh, tiga banyak ni. Oh. Wah. oh, mau ambil beli ke? Beli juga. Dia nak beli juga. Memang family aku kalau ambil bau. Beli mana? Di mana ayam besar ni? Kat mana? Kat mana anak kedai air dia? Dah ye? Nak beli nasi air gula. Kena jalan. Aja obek. Oh, coba. Tak pagi tu. Tak masak kot. Ya. Pilih. Kenapa orang banyak air? Tu lah. Mana bekas tu? Apa salah je? Ada. Dah molek tu. Rasa dia banyak lajak ni tu. Dapat lajak air. Aku nak balik pun tak boleh sini. Memang tak boleh agak. Apa? Ngepik besar ke? Boleh agak. Bunyi tu. Tak ye.
Oh, kehangitan guys. Guys. Apa makan itu kok? Oh ni nak masuk gana ni. Layu-layu gitu dia. Dah dia. Dah saya tu. Ada apa lagi? Ni? Sampai lagi. Banyak ke? Thank you. Baik. Ya. Makan-makan. Ada syabu-syabu, ayam bakar, sausage. Pemandangan. Boleh naik atas Boleh. Oh. Oh. Kita mau hiking kita hari ni. Biru tu bawah. Granite Noring Lata Janggut Jeli guys. Ini batu je, batu granit. Granit? Oh, nama batu. Oh, dia tangguh ni. Tu lah dalam tu ni. Asyik tu. Nampak Musa. Mungkin boleh jadi Musa. Boleh jadi Musa. Atas lagi. Ada lagi. Ingat mana je naik? Wah, yeay, menghiking. Oh, tenangnya. Nampak guys? Jalur je. Tengok oh. Tempat dah lawa. Tapi tinggal sampah-sampah macam tu. Tak cantik lah. Jagalah sikit kan. Jangan lama dah kota. Tengok guys. Tengok guys. Ayo hijau. Lawa. Air je ni. Jauh. Ada buayan. Tandas pada. So cukup lengkap lah.
So yang mana sampai ke sini, better jagalah kebersihan. Sayang tempat lawa-lawa macam ni tapi kotor, ada sampah sarap, so tak cantik lah. So yang mana sampai sini, tolonglah jaga kebersihan. Okay, so aku makan pun dah settle, tengok air terjun pun dah settle, mandi pun dah settle. So aku dah nak beransur pulang lah. Sekarang dah 3.43. So jauh jugalah rumah aku sini, lebih kurang 2 jam. So better kita balik awal lah. Sekarang pun musim raya Cina. So yang mana follower aku ataupun subscriber aku yang berbangsa Cina, aku ucapkan Happy Chinese New Year. Okay. Hiking guys, hiking tapi jalan cantik. So yang mana nak datang sini, aku boleh recommend korang datang ke Lata ke apa? Tok Janggut. Lata Tok Janggut. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan kalau ada apa-apa komen tentang video aku, drop komen di bawah. Ataupun ada apa-apa cadangan untuk aku buat konten, drop komen di bawah. InsyaAllah aku akan baca semua. Okay, so jumpa korang di next vlog yang seterusnya. Assalamualaikum.